cikgu cakap, hai mambang, tolong standby. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat budiman, kawan-kawan, hari ini geng-geng diorang ni dah mula membawa isu nak mengaibkan orang. Maka saya tak ada pilihan, maka saya terpaksa menjawab fitnah Abdul Hadi Wahabi. Abdul Hadi ni sebenarnya memang Wahabi. Dia cover. Memang dia percaya Tuhan atas langit. Sedangkan Ayapin kata Ayapin kerajaan atas langit. So samalah Wahabi dengan Ayapin ni. Bertempat, berwaktu, berjirim dan berjisim. Tapi saya bukan nak cerita tentang itu. Saya nak cerita tentang apa yang Hadi pernah ceritakan kepada saya. Bahawasanya pertuduhan Nasir yang bini dia lari ikut Bangla itu adalah benar. Right? Itu berlaku pada sekitar waktu Covid. Okey. Satu perkara yang Nasir tak tahu, tetapi saya tahu disebabkan Hadi beritahu saya. Saya pun tak nak buka lah perkara ni kerana saya yakin yang kanak-kanak ni tak berdosa. Alright. Tapi memandangkan bapa dia dah cuba nak memfitnah saya tak ada pilihan. Okey. Adapun anak ketiga daripada Hadi ini adalah bukanlah anak Hadi, dan daripada kafirah Allah itu, daripada perbuatan zina bini Hadi, anak itu adalah anak Bangla, dan dari kafirah Allah Ta'ala anak itu adalah cacat. Hadi, cuba kau cakap kalau aku bohong. Anak engkau cacat kerana engkau bersatu dengan bini kau bersatu dengan Bangla. Itu pengakuan kau. Kalau kau bohong, bermakna aku bohong. Right? Tapi sampai tahap ini, wallahi wa billahi wa ta'ala, Abdul Hadi bercerita dengan saya semasa kami tengah rapat. Dia terlupa dan dia cuba nak mengaibkan saya. Adapun anak dia, kalau tak silap saya, yang ketiga mengalami kecacatan disebabkan perbuatan isteri Hadi yang telah berzinah dengan Bangla. Jadi Hadi, aku harap kita come to a closure lah. Kalau main serang gini takkan habis. Tapi nevertheless lah, aku ceritakan apa yang aku dah bersumpah. Ini bukan cakap kosong, pengakuan kau sendiri, dan sampai hari ini kau bela budak tu. Alhamdulillah. Tapi oleh kerana kau pilih untuk mengaibkan aku, maka aku terpaksa counter balik lah. Hadi So kalau kau nak teruskan, aku ada satu lagi rahsia kau yang aku pegang. Okay. Yang itu aku rasa kalau aku tak, memang kau tak ada muka lah. Yang kau sembang sana, sembang sini, mufti kau hentam. Ketahuilah, Abdul Hadi ini adalah pengamal, pengikut ajaran Wahabi totok. Pengagung Ibni Taimiyah, penyembah Muhammad bin Wahab. Hadi, tolong nafikan. Okey? Okey. Itu sajalah yang saya nak kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aku lagu Cina. Dengar. Lunau boleh hiang, lu terpiang-piang, langkau bucua, ye ke